Okey geng, nak tahu tak statistik yang best? Data menunjukkan 80% prospek akan beli bila kita buat follow up dengan betul. Tapi sebenarnya ramai founder langsung tak buat follow up. 63% pula pelanggan lebih cenderung untuk repeat beli lagi apabila mereka mendapat pengalaman pertama yang sangat wow. Okey, sales anda boleh naik ke 30% ke 50% bila anda ada sistem untuk nurture mereka dengan jelas. Tapi sebenarnya isu ni masih lagi isu kecil. Ada 3 lagi isu besar yang founder wajib kena fix supaya sales anda tak stuck lagi bawah 100k ataupun level yang sekarang ini. Yang pertama, anda masih lagi terlibat dengan kerja yang remeh-temeh yang tidak fokus kepada growth bisnes anda. Yang kedua, marketing dan sales tidak ada strategi yang boleh nak scale ke level yang seterusnya. Dan yang ketiga, dah ada team tapi tiada sistem. Kalau tak ada team, masih lagi buat seorang-seorang pun itu adalah isu. Jadi macam mana nak solve isu ni? Isu marketing, isu sales, business, macam mana nak manage team, macam mana nak unstuckkan diri anda dalam kemelut bisnes sekarang ini supaya anda boleh grow dan scale bisnes ke 6 dan 7 angka. Anda mesti tak nak terlepas video saya yang seterusnya, jadi tekan butang follow. Tapi kalau anda malas nak tunggu, follow dulu dan pergi klik link biru dekat profil saya.